Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. So hari ni kita nak masuk topik yang penting juga. So bukan saja untuk kamu lulus exam tapi yang paling penting adalah untuk pastikan kamu balik rumah dengan selamat bila dah bekerja nanti. So topik kita hari ni ialah pemasangan kabel secara selamat di bawah modul ATL 303 OSH. So saya tahu ramai yang fikir, alah tarik kabel je pun, apa yang susahnya. So jangan ambil mudah ya. Kabel elektrik ataupun kabel data ni kalau kita salah pasang, bukan kita je boleh kena jatuh elektrik, satu bangunan pun boleh terbakar. So jadi hari ini saya nak ajar kamu cara buat kerja dengan selamat, sistematik dan profesional. So dah sedia semua, so jom kita mulakan. So siapa kat sini pernah kena gigit semut elektrik? Sakit kan? Semut yang kecil tu. Semut api orang panggil. So bayangkan kalau kita kena rejatan kabel elektrik yang betul. Sebab tu kita kena belajar topik hari ni Sebelum kita pergi jauh, so saya nak terangkan 3 benda utama yang kita wajib kuasai hari ni. Selepas habis kelas ni, saya harapkan kamu semua tahu 3 perkara ni. Yang pertama adalah rancang tapak. So kita kena tahu macam mana nak tengok kawasan kerja dan rancang laluan kabel sebelum mula bekerja. So jangan main redah je. Yang kedua adalah kita guna PPE. So kita kena tahu apa benda yang nak kena buat, nak kena pakai dekat badan kita sebelum kita sentuh kabel. So kita kena pastikan yang diri kita terlindung daripada bahaya. Yang seterusnya adalah cegah risiko. So kita kena belajar macam mana nak elak daripada terkena jatuh elektrik dan macam mana nak elak kabel kita daripada rosak ataupun terkena gangguan. So 3 benda ni sahaja yang saya nak kamu ingat. So simple kan? So mari kita masuk bab yang pertama, iaitu perancangan tapak ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil site planning. Apa maksud perancangan tapak ni? Senang cerita macam ni. Bayangkan kamu nak buat kamu nak buat kenduri kahwin. Kamu kena rancang dulu dekat mana nak letak kemah, dekat mana nak letak kawah gulai, betul tak? Takkanlah nak letak kawah gulai di tengah-tengah jalan tetamu masuk. Sama juga dengan pasang kabel. Sebelum bawa keluar kabel, kita kena pergi tengok tapak dulu. So kita buat plan lengkap. Kenapa kita kena buat perancangan ni? Supaya kerja kita lancar. Kita dah tahu kat mana nak lalu. Jadi tak adalah sangkut-sangkut di tengah jalan. So supaya selamat, kita boleh nampak awal-awal kalau ada lubang ke, ada wayar terdedah ke. Jadi kita boleh elak kemalangan. So kita nak patuh undang-undang OSH. Kalau pegawai keselamatan datang peksa, kita tak kena saman sebab kita ada rancangan keselamatan yang betul. So seterusnya adalah faktor akses tapak. So bila kita pergi melawat tapak kerja, site visit, ada 3 perkara besar yang kita kena perhatikan betul-betul. So saya panggil ini sebagai faktor akses. Faktor pertama iaitu lokasi. Kita kena tengok kita nak pasang kabel dekat mana. Dalam bangunan indoor yang berekon dan bersih atau dekat luar bangunan outdoor yang panas, berdebu ataupun atas tanah. So teknik pasang dia berbeza ya. So faktor kedua adalah risiko. Kamu kena buka mata besar-besar. Ada tak kawasan berbahaya? Contohnya kerja dekat tempat tinggi ataupun kawasan yang gelap ataupun dekat dengan punca elektrik voltan tinggi. So kita kena tanda kawasan ni siap-siap. So faktor yang ketiga adalah laluan. So macam mana kita nak kita dan barang-barang kita nak masuk? Laluan tu sempit tak? Ada barang menghalang tak? Laluan kecemasan pintu keluar ada dekat mana? Semua ni kita kena tahu supaya kalau berlaku kecemasan, kita tahu nak lari ke mana. So aliran kerja pemasangan. So kita nak tengok aliran kerja pemasangan. So ini adalah langkah demi langkah, step by step. Semasa kerja sebenarnya dijalankan, ada 6 langkah semuanya. So yang pertama adalah survey tapak. So kita tinjau dulu kawasan kerja macam yang kita bincang sebelum ni lah. So yang seterusnya adalah sedia laluan. Kita pasang tapak laluan kabel dulu. Jangan tarik kabel atas lantai kosong macam tu je. Yang seterusnya adalah tarik kabel. Baru kita tarik kabel dengan cermat. Yang keempat adalah ikat dan label. Lepas tarik, kita kemaskan dengan pengikat kabel, iaitu kabel tie, dan letak
label, tagging. Contohnya tulis kabel tingkat 1 supaya orang kemudian hari tahu kabel ni pergi mana. Yang kelima adalah uji kabel. Kita test dulu kabel tu berfungsi ke tak, ada putus tengah jalan tak. Yang keenam adalah rekod dan dokumen. Akhir sekali kita tulis laporan, kerja dah siap, semua selamat. So kamu jangan pandai-pandai tukar turutan ni ya. Jangan pergi letak tarik kabel dulu baru nak survey tapak. Nanti kabel terus rosak. So kena ganti, rugi ratus-ratus ribu ringgit. So jenis laluan kabel sekarang saya nak tunjuk rupa bentuk laluan kabel yang kita sebut tadi. Kabel tak boleh dibiar berserabut ataupun atas siling ataupun lantai. So kita letak dalam bekas khas. Ada 3 jenis utama yang selalu digunakan di industri. Yang pertama adalah kabel tray. Dulang kabel bentuk dia macam dulang besi berlubang-lubang. Kita selalu nampak benda ni dekat atas siling pejabat ataupun pasar raya. Gunanya untuk susun kabel secara baring dan terbuka. Yang seterusnya ladder tray, tangga kabel. Rupa dia sejibun macam tangga panjat tu, tapi diletakkan secara baring. Kenapa berbentuk tangga? Sebab kita nak pasang kabel-kabel yang besar dan berat sangat. Lubang tangga tu membantu aliran udara supaya kabel tak cepat panas. Yang seterusnya adalah conduit, pipe kabel. So ini sebenarnya pipe plastik, PVC ataupun besi. Kita masukkan kabel dalam pipe ni, tujuannya adalah untuk lindungi kabel daripada terkena air, digigit tikus ataupun terkena hentaman benda tajam. So amalan OSH PPE. Seterusnya jom kita bincang pasal PPE, Personal Protective Equipment ataupun alatan perlindungan diri. So ini adalah baju perisai kita semasa bekerja. So saya nak tengok sesiapa yang masuk bengkel pakai slipper je pun tahu bahaya. Antara PPE wajib yang kita kena pakai, yang pertama adalah helmet keselamatan. Kenapa kena pakai? Kod-kod ada member ke atas jatuhkan pemotong kabel ataupun spana. Tak adalah bocor kepada kita. Helmet ni penyelamat nyawa. Yang seterusnya adalah sarung tangan. Kulit tangan kita ni lembut. Sarung tangan ni elak daripada terkena bucu besi tajam masa kita tarik kabel dan elak renjatan elektrik. Yang seterusnya adalah kasut safety. Kasut ni ada besi kat depan hujung kaki. Kalau ada benda berat jatuh atas kaki, jari kaki kita tak hancur. Tapak dia juga tebal, elak terpijak paku. Yang seterusnya adalah vest pantul cahaya, reflective vest. Vest oranye ataupun hijau yang silau tu gunanya supaya orang lain nampak kita bekerja, terutamanya kalau dalam kawasan gelap ataupun banyak lori lalu lalang. Prosedur loto. Satu lagi istilah OHS yang korang wajib tahu ialah loto. Sebut sama-sama dengan cikgu, loto. Singkatan bagi log out, tag out, kunci dan label. Bayangkan senario korang tengah baiki kabel elektrik di tingkat 3. Tiba-tiba ada member kamu di tingkat bawah pergi on switch elektrik sebab dia tak tahu yang kamu tengah buat kerja di atas. Apakah jadi? Kamu akan terkena renjatan elektrik yang sangat kuat. So, untuk elak benda ni berlaku, kita guna prosedur loto. Matikan, itu off. Kita pastikan, matikan dulu switch utama elektrik. Kunci lock, kita pasang mangga kunci khas dekat kotak switch tu supaya orang lain tak boleh on. Kan sesuka hati, kunci tu korang pegang sendiri. Yang seterusnya adalah label tag. Kita gantung kad amaran warna merah dekat kunci tu yang tulis bahaya, jangan hidupkan. Kerja sedang dijalankan. Okey, faham kan? Dengan cara ini nyawa kita selamat selagi kita pegang kunci tersebut. Seterusnya adalah mengenal pasti bahaya. Sebelum kita mula kerja, kita kena peka dengan sekeliling. Dalam slide ni saya ada sediakan satu jadual ringkas untuk kamu tengok jenis-jenis bahaya dan macam mana kita nak kawal. Yang pertama adalah bahaya fizikal. Contohnya kabel bersepah di atas lantai. Orang boleh tersadung dan jatuh parah. Cara kawal dia mudah. Kemas kabel elok-elok, susun tepi dinding ataupun tutup guna pelindung kabel. Itu kabel guard. Yang kedua adalah bahaya lecet. Contohnya kita bekerja di berhampiran wayar hidup ataupun ada arus. Cara kawal guna prosedur loto yang kita belajar tadi dan sentiasa pakai sarung tangan berpenebat. Yang ketiga adalah bahaya persekitaran. Contohnya kerja luar bangunan. Tiba-tiba hujan lebat dan ada kilat. Air itu mengalir lecet yang baik.
Jadi, cara kawal dia, hentikan serta-merta kerja luar, berteduh di kawasan selamat, jangan degil nak teruskan kerja juga. So, kalau lantai basah di tempat kerja, so itu bahaya kategori apa? Ada siapa tahu? Okey, seterusnya kekemasan dan papan tanda. Kamu kena ingat, tempat kerja yang berselerak ialah sarang kemalangan. So, jadi amalkan housekeeping. Kemas kawasan kerja selepas selesai suatu tugasan. Jangan tinggalkan alat pemotong, skru ataupun baki kabel merata-rata. Selain itu, kita kena pasang papan tanda amalan seperti awas. Kerja pemasangan kabel sedang dijalankan supaya orang luar yang lalu lalang alert dan tak masuk kawasan kerja kita. So, kita juga pasang pita penghadang, barricading tape, warna kuning hitam ataupun merah putih untuk buat garisan sepadan. So, orang luar dilarang sama sekali masuk dalam garisan ini. Ini kawasan zon kerja kita. So, gangguan elektromagnet, EMI, bab ni teknikal sikit lah. So, saya akan mudahkan kamu semua. So, pernah dengar perkataan EMI ni? Singkatan bagi electromagnetic interference, gangguan elektromagnet. So, senang faham macam ni bayangkan kamu tengah bercakap telefon dengan mak kamu, guna kabel data, tiba-tiba sebelah kamu ada orang tengah guna mesin rumput yang sangat bising. Itu kabel kuasa elektrik. Suara mak kamu tenggelam timbul, betul tak? Kabel elektrik yang bawa arus tinggi ini, dia ada bunyi bising, gelombang magnet. Kalau kita letak kabel data seperti kabel internet LAN rapat-rapat dengan kabel elektrik, isyarat internet itu akan jadi lambat atau rosak sebab diganggu oleh gelombang elektrik tadi. So, macam mana nak selesaikan masalah ni? So, jarakkan kabel. Pastikan ada jarak 30 hingga 50 cm antara kabel elektrik dengan kabel data. Jangan bagi dia rapat sangat. Yang kedua adalah guna kabel berperisai, shaded kabel. Kabel yang ada lapisan aluminium nipis di dalam untuk halang gelombang jahat keluar masuk. Yang seterusnya adalah pembumian, grounding. Pastikan sistem pembumian kita bagus supaya lebihan gelombang elektrik dibuang terus ke bumi. So, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung kelas hari ni. Untuk topik ni, sebelum saya lepaskan kamu balik, mari lepaskan kamu, mari kita imbas kembali apa yang kita dah belajar tadi. Kita kena ingat 4 langkah utama tadi. Mula-mula buat survey, kemudian pasang laluan, barulah tarik dan uji kabel, dan akhir sekali buat dokumentasi. So, jangan lupa pakai PPE yang lengkap sebelum mula bekerja. Ingat loto untuk keselamatan elektrik, pastikan ada jarak 30 ke 50 cm untuk elak masalah EMI. So, ada apa-apa soalan yang kamu tak faham, jangan segan silu nak tanya. Tak ada soalan yang bodoh dalam kelas saya. Yang penting kamu faham dan selamat.